No need dan no turn hampir sama. Okay. Dia tak ada keperluan lagi untuk dia beli, bukan masanya untuk beli. Contohnya biasa saya jumpa, dia tidak merasakan penyakit itu berbahaya, first. Yang kedua, biasanya saya tunggu appointment doktor dulu lah bulan depan, nak tengok dulu macam mana. Lepas tu saya akan ambil balik. Yang ketiga, saya tengah amalkan produk lain, sekarang tunggu habis. So, apa yang you boleh buat, orang macam ni tak boleh buat apa dah, you kena paksa tak boleh. Tapi invite dia orang untuk masuk dalam kolam you, iaitu kolam WhatsApp you. Kolam WhatsApp. Selain pada you boleh cakap dia, akak sebenarnya memanglah betul, dia tak berbahaya, tak ada kena potong kaki, boleh saya beritahu macam tu. Tetapi yang last sekali, you bagi tahu save nombor you untuk dia dapat benefit, boleh tengok cara pemakanan yang bagus untuk pesakit kecil manis dan sebagainya. Okey, cara nak minta orang save nombor, kena guna ayat macam ni. Nanti akak save nombor Bella tau, sebab Bella selalu share dekat satu WhatsApp Bella berkaitan dengan tips untuk pesakit kecil manis. Pemakanan pengensihan untuk yang pesakit kecil manis. Biasanya pesakit-pesakit yang Bella jaga akan tengoklah benda tu, so that diorang boleh amalkan dan praktikkan. Nanti akak boleh tengok juga, tak apa, walaupun akak tak beli dengan Bella pun tak ada masalah. Tapi at least akak boleh tengok. Sekali bila dah save nombor, memang betul you share tips, dan sama you share promotion. Money. You share benda-benda bagus dan menyebabkan dia suka pada you dan membeli dengan you at the end. Mungkin tempoh 3 minggu ke sebulan. Okey, ini cara kita nak ni. Biasanya orang tu tadi sebabkan oleh tak merasakan penyakit berbahaya. Tak merasakan penyakit dia tu berbahaya. Next adalah tunggu appointment doktor. Tunggu appointment doktor. Lagi apa lagi? Tengah amalkan ubat lain, tengah amalkan produk lain. Okey.